Mahathir kita ini juga sudah dapat pengiktirafan daripada BPKL untuk CCC, Senior panggil CF lah untuk permohonan kebenaran untuk menduduki, walaupun kita dah duduk sini hampir 5 tahun. Dan ini semua bukan satu yang mudah ya. Ada banyak imam mahathir bangunan yang dah lama siap diduduki 7-8 tahun pun belum lagi dapat kelulusan CF. Tapi alhamdulillah ni sebelum bulan puasa baru-baru ni baru dapat dihabarkan dan permohonan kita dah lulus. InsyaAllah selepas ini baru boleh buat peresmian. Tanpa CF sebelum ni ada juga ramai yang bahasan untuk meresmikan, tapi tekanan dia tak ada CF dengan otoritas ni kita tak boleh meresmikan. Dan alhamdulillah ini adalah berharap selepas ini insyaAllah kita akan cuba lagi untuk memanggil balong. Kita akan memanggil Mahkamah Timbalan Penuntut sebab berkat doa beliau lah saya rasa dengan sumbangan yang diberikan oleh RSU sebanyak 2 juta dan juga yang saya usahakan lagi dapat sumbangan kebalangan saudara-saudara kita khususnya yang Muslim, ahli-ahli Presma yang menzahirkan wujudnya bangunan ini. Dan hari ini kita sudah melahirkan lebih 100 anak-anak yang telah tamat hafiz. Dan lazimnya orang bertanya kalau anak-anak hafiz itu masa depan ni macam mana? Kadang kita tengok dulu kat share semua dia budak-budak bawa tabung dia kata dia mahat hafiz. Itu sebenarnya adalah benda yang di belakang tapis. Sebenarnya anak-anak hafiz bukan macam tu. Kami mahat hafiz pun kita tak lampung mana-mana untuk derma. Alhamdulillah Allah berikan ruang dan peluang dengan sendirinya ia beroperasi. Dan segala kemudahan ada hari ini adalah atas peluang daripada jatuh kuasa dan juga sumbangan daripada orang ramai. Dan kami juga saya dikongsikan sini surau kami juga alhamdulillah berkat selalu orang kata setiap tu apa yang Allah takdirkan terjadi itu ada hikmah di sebaliknya. Pada saya dalam COVID yang sudah 40 tahun dulu tu, hikmahnya surau kami ini mendapat taraf surau Jumaat kekal disebabkan COVID. Alhamdulillah. Hari ini kita ada 2,500 bakul yang dalam dia ada Milo, ada Nescafe, ada Maggi, Nestum, ada susu everyday dan ada bahan lain lah yang dibekalkan ke pihak-pihak yang lain. So bukan ini je, dekat luar sana kita ada van Milo, kita ada van Nescafe, kita ada juga aiskrim untuk kita rasa sama-sama masa berbuka nanti. Sekarang lah masa berbuka nanti kita rasa untuk nikmati rasa-rasa yang ikonik lah. Milo van ni memang yang dah terkenal dari dulu lagi. Ini masa kita bila open, Nescafe kita, aiskrim pun kita ada. InsyaAllah dah rasa semua sekali. Jadi di kesempatan ini saya tahu daripada malam tadi lagi Nesri, Presma, tim Datuk Ali bekerja keras untuk bungkus untuk pack bakul ni. Kita ada 2,500 untuk kita kongsikan bersama-sama dengan mereka-mereka yang memerlukan. Jadi memang malam tadi kalau comparekan daripada tahun lepas, nampak tahun ni lagi dah cekap pun dah cekap cepat je. Saya sampai pun saya ingat nak tolong. Tu dah siap semua. Jadi ada semua yang menolong kami untuk menjayakan hari ini ada satu ini senang-senang air di laut. Sampai korek di sana. Aku saya dengar mulut saya menunjuk. Tetap saya takut. Tetap saya takut. Terima kasih banyak atas dari bukan pada ini dan saya terus kami itu kali pun jika saya please banyak lagi satu pada jadi kita terima kasih banyak atas kesempaatan dan bersama yang penting insyaAllah kita akan tahan
Dan hari ini saya senang hati dapat hadir diri kami hasil doa Kesemua 5,000 packs tu telah habis kita agihkan. Dan satu lagi pembaruan yang kita bawa pada hari ini ialah kita slotkan pemberian waktu pemberian sumbangan tadi. Kita mula 4.30 untuk pengususan pada OKU warga emas. Itu kita zahirkan. Lepas tu juga 5.30 tadi bila mana acara perasmian diresmikan Muhammad Datuk Seri Abdul Halim bin Haji Abdul Samad, mantan Timbalan Speaker Dewan Negara. Dengan ini majlis diresmikan, alhamdulillah. Dan kita dapat lihat hari ini kita juga untuk program kita kali ini mendapat kerjasama yang baik daripada PDRM, Polis Raja Malaysia, daripada IPKKL yang membekalkan kita 2 lori untuk menyimpan bako-bako bantuan. Daripada APM, Angkatan Pertahanan Malaysia, dapat 4 lori dan 1 daripada BKL. Ini yang menyebabkan majlis kita dapat berjalan dengan lebih lancar dengan kerjasama daripada agensi-agensi kerajaan kita. Dan saya mengucapkan ribuan terima kasihlah kepada semua penyumbang-penyumbang yang menzahirkan program bantuan ini. Keseluruhan kos untuk program kali ini saya anggarkan lebih daripada 650,000. Dan termasuk sumbangan daripada Nestle, sumbangan daripada individu-individu khususnya di kalangan peniaga-peniaga dan Muslim dan juga dari kalangan ahli-ahli Prisma, memberikan saya satu semangat yang tinggi untuk meneruskan program ini. Ini adalah program tahun ke-31. Saya mulakan pada tahun 94. Tahun saya berhijrah ke Kuala Lumpur daripada kampung saya Sabak Bernam. Dan alhamdulillah kita dapat melihat peningkatan yang cukup baik daripada segi sumbangan. Dan kalau dari segi penerima, alhamdulillah juga naik. Tapi kita hendakkan kita nak usahakan ke arah, kalau boleh, kalau hari ini mereka ini adalah penerima zakat fitrah umpamanya, insya-Allah kita hendakkan mereka ini satu hari nanti lahir sebagai penyumbang zakat fitrah pula. Ini juga yang cuba kita ketengahkan. Kita hendak kalau boleh, saya sebagai Presiden Persatuan Pengusaha Restoran Muslim Malaysia berharap lebih lama lagi belia-belia di kalangan orang kita, orang tempatan dapat menjinakkan diri, maksudnya bekerja di sektor restoran ni. Saya umpamanya juga saya asal usulnya memang daripada kecil besar dengan arwah atuk saya di Sabak Bernam, bekerja di kedai runcit beliau. Bila mana berhijrah ke Kuala Lumpur ketika umur 30 tahun, saya tak tahu satu apa pun berkenaan dengan bidang restoran ni, F&B ni. Tapi alhamdulillah dengan usaha kita, dengan minat kita untuk meneruskan industri ini, alhamdulillah Allah takdirkan hari ini saya ada lebih 23 rangkaian restoran yang maju hanya di Lembah Kelang sahaja. Dan saya juga dia telah dilantik sebagai Presiden Persatuan Pengusaha Muslim Malaysia. Dan ini adalah merupakan tahun terakhir saya, sebab kita di Presma kita menghadkan satu jawatan Presiden ini dipegang untuk 2 penggal sahaja. Kita nak memberikan ruang dan peluang kepada ahli-ahli lain juga di kalangan ahli-ahli exco jawatan kuasa dan siapa saja yang layak untuk bertanding, untuk datang bertanding menjawab Presiden ini dan mengambil satu amanah yang cukup tinggi untuk membawa industri restoran mamak ni ke tahap yang lebih tinggi. Dan sejujurnya juga saya amat terima kasih, lebih kurang 2 minggu sudah dalam singgah madani oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, kami telah memohon kepada Yang Amat Berhormat agar diberikan kelulusan untuk pekerja gantian. Pekerja gantian ni sebenarnya setiap pekerja yang kuota yang sedia ada, rupanya saya ada 20 kuota pekerja asing untuk kedai saya. Bila mana pekerja tersebut pulang, mungkin medical unfit, gagal dalam perkhidmatan saringan kesihatan ataupun dah lebih 10 tahun, mereka ini sebelum ini layak diberikan gantian untuk setiap pekerja yang datang pulang. Tetapi skim tersebut telah lebih 15 tahun bukan dimansuhkan, diberhentikan sementara. Dan baru-baru ini bila mana dalam perjumpaan dan banyak surat-surat kita hantar kepada agensi-agensi kawal selia yang mengawal restoran ini seperti Kementerian Sumber Malaysia, KPDN, Kementerian Dalam Negeri, saya yakin dan percaya bila dengan pertemuan dengan Yang Berhormat Perdana Menteri dalam singgah madani baru-baru ini di Putrajaya, insya-Allah
kita akan dapat satu jawapan yang positif daripada Yang Maha Perdana Menteri dan juga ke kerajaan, insyaAllah. Itu harapan saya lah. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada semua pengamal media yang rumus datang dan menzahirkan setiap kali saya jemput, hadir tanpa gagal dan memberikan satu liputan yang cukup terbaik. Sangat saya hargai dan saya minta semua doakan Mahat Tahfiz kita ini akan terus melahirkan anak-anak tahfiz yang berjaya di dunia dan juga di akhirat, insyaAllah.